Okey tuan-tuan, saya nak tunjuk cara menggunakan spray Nutriskin Rose Bidara untuk membantu rawatan batuk, sesama hingus, demam dan ketangkuman virus bahagian sistem pernafasan. Kan, hidung tersumbat, sesama pekat, susah nak keluar, batuk kering, tak ada sesama, sakit tekak, insya-Allah dirangsang untuk pengeluaran lendir yang jernih, cecair dan cair supaya dia flush virus dan toksin keluar melalui hingus sesama yang cair dan juga kahak mudah, lendir dia lekanglah, longgar. Insya-Allah. Ini spray sambil tarik nafas supaya dia masuk dalam hidung dan saluran pernafasan untuk membunuh kuman, untuk melapangkan pernafasan kan, untuk apa, sebagai anti radang, untuk asma. InsyaAllah, tengok tarik nafas, spray, jangan masuk dalam mata sekali sebab mata pun ada hubungan dengan telinga dan dengan tekak kita jadi dia akan merawatlah semua sekali, insyaAllah. Kalau ada jangkitan mata, mata merah, mata gatal, mata sakit pun boleh spray. Tak apa, masuk mata memang digalakkan lah. Dan spray juga bahagian leher, tengkuk, kepala dan muka. Dan gosok kulit bahagian muka, dahi, ubun, pipi, gosok. Dan juga nodus limfa yang ada ratusan di bahagian batang leher kita ni, cuping telinga dan tulang bawah, sepanjang tulang rahang di bahagian bawah dia. Sini semua nodus limfa, sisi leher kanan dan kiri. Sini pun ada nodus limfa dan juga vagus nerve untuk merangsang fungsi organ otak luar kawalan, insyaAllah, seperti sistem penghadaman, paru-paru dan saluran darah. Okey, dan dia juga bagi fungsi untuk melembabkan, sebagai pelembap kulit, toner kan. Jadi kurma merah, daun bidara kampung, cekur, temulawak kan, ada daun sirih, daun moringa yang bersifat anti radang, antioksidan so dia manfaatlah untuk kulit juga. So dia merangsang peredaran darah mikro bawah kulit ni, jadi kulit kita tak pucat lah, pinkish. Anti aging juga insyaAllah. So kalau ada sesak nafas, asma, spray juga bahagian dada sini dan gosok. Pernafasan kita selapang, lega macam dia membuka saluran pernafasan dan juga saluran darah dan juga merangsang sistem limfa, pengaliran cecair limfa. Okey. Dan juga belakang lah, spray juga kalau ada asma, ada sesak nafas akibat apa sekalipun, dan juga alahan alergi, gatal-gatal, gegata kan, ruam-ruam merah daripada bayi baru lahir sampai orang tua, orang dewasa, kanak-kanak semua boleh gunalah. Dia sangat aman, lembut, cair. Dia air lah, dia berasaskan air 100%, bebas pelarut kimia dan juga bahan kimia, insyaAllah. Alhamdulillah.